Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kuasa nuklear terutamanya teknologi baharu seperti reaktor modular kecil sedang dipertimbangkan sebagai pilihan berpotensi untuk mengukuhkan jaminan tenaga dan menyokong peralihan tenaga rendah karbon ASEAN. Datuk Seri Fadilah berkata kerajaan sedang menilai peranan tenaga nuklear dalam strategi tenaga jangka panjangnya untuk memastikan keterjaminan, kemampuan dan kemampanan tenaga. Oleh itu, kerjasama dengan rakan-rakan di Korea Selatan dan seluruh ASEAN adalah amat bernilai. Guided by the international best practices and in line with the IAEA's milestone approach, we are taking careful and transparent steps to build the institutional, technical and human resource foundations necessary to make informed decisions on nuclear energy development. Sementara itu, Duta Korea Selatan ke Malaysia, Yeo Seung Bae berkata, ASEAN muncul sebagai hub kecerdasan buatan AI dan pusat digital. Pertumbuhan pesat penduduk dan organisasi telah menjadikan Asia Tenggara sebagai antara rantau yang paling pesat berkembang di dunia dari segi permintaan elektrik. Pusat Tenaga ASEAN ACE menganggarkan rantau ini memasang 5.2 gigawatt kapasiti pencanaan tenaga nuklear menjelang 2050. Selaras dengan unjuran ini, kebanyakan anggota ASEAN kini mengambil langkah konkret ke arah pengeluaran nuklear juga dengan kerjasama rapat bersama Korea Selatan.